Tidak memandang berat bahasa kebangsaan bermakna tidak menghormati negara. Saya setuju dengan ulasan APEC China. Saya telah membaca ulasan yang ditulis oleh APEC China dan diterbitkan oleh sebuah akhbar berbahasa China mengenai kepentingan bahasa kebangsaan. Beliau mengulas satu kiriman di Facebook yang dimuat naik oleh seorang graduan sekolah menengah persendirian China tentang kekesalannya kerana mengabaikan bahasa Melayu. Pandangan APEC China mempunyai asas yang kukuh. Saya sedar ada segelintir pihak yang akan menyangkal pandangan ini dan cuba mengaitkannya dengan pendirian politik atau isu perkauman. Sebelum membuat kecaman, kita wajar berlaku jujur terhadap diri sendiri. Selepas beberapa generasi dan pelbagai kempen untuk memartabatkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu dan bahasa penyatuan rakyat, alasan yang sering diulang masih sama. Bahasa Melayu dianggap tidak penting, tidak sejajar dengan arus global dan sukar dipelajari. Pada pandangan saya, alasan ini mencerminkan sikap mementingkan diri serta mengabaikan realiti hidup bermasyarakat. Bak kata pepatah, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Saya mengambil contoh rakan berbangsa Melayu yang mampu bertutur dalam bahasa Mandarin serta peningkatan bilangan murid Melayu yang dihantar ke sekolah jenis kebangsaan Cina. Ini membuktikan bahawa apabila ada kemahuan, jalan sentiasa terbuka. Kita juga perlu sedar bahawa selagi kita hidup dan menetap di Malaysia, kita tidak dapat memisahkan diri daripada bahasa Melayu. Bahasa ini diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan negara. Bahasa dan dialek lain tidak diharamkan. Namun, kita perlu tahu bahawa bahasa Melayu harus digunakan dan bila bahasa lain sesuai digunakan mengikut keadaan. Saya sendiri menggunakan bahasa Melayu untuk menghasilkan kandungan video. Saya menggunakan bahasa Inggeris ketika di gereja atau bertemu delegasi antarabangsa. Saya berbual dalam bahasa Cina dengan rakan. Dialek Hakka dan Cantonese juga tidak menjadi masalah. Tanpa membandingkan diri dengan sesiapa, saya sedar ramai tokoh dan pempengaruh tempatan yang menguasai bahasa Melayu dengan baik di samping bahasa lain. Bahasa Melayu ialah bahasa terpenting di Malaysia. Kedudukannya termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan tidak boleh dipersoalkan. Walaupun kepelbagaian bahasa diraikan, bahasa kebangsaan tetap diberikan kedudukan rasmi dan istimewa. Jika seseorang memandang rendah bahasa kebangsaan dan kedudukannya, saya setuju dengan APEC China bahawa tindakan itu mencerminkan sikap tidak menghormati perlembagaan dan negara ini.